Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siti Noadina Safia binti Muhammad Nisham bagi Buletin Kalai School TV. Unit Kokurikulum Sekolah Kebahasaan Kalai telah berjaya mengajukan program perkhemahan perdana unit beruniform peringkat sekolah Kebahasaan Kalai yang telah diadakan bertempat di Kalai Polytechnic Loh Batu Melintang pada 5 dan 6 November 2025. Program ini melibatkan semua unit beruniform SK Kalai iaitu unit pengakap, Pertubuhan Putih Islam Malaysia, Tunas Kadet Remaja Sekolah dan Bulan Sabit Merah Malaysia. Majlis penutupan program perkhemahan perdana unit beruniform peringkat sekolah Kebahasaan Kalai telah disempurnai oleh Tuan Haji Muhammad Adil Nabi Muhammad Kasim, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Jadi. Kita bersama rakan tugas Nur Ain Fatihah Iwani di lokasi bagi rangkuman sepanjang program diadakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Kalai Polytechnic Loh bagi sama-sama mengikuti program perkhemahan perdana unit beruniform peringkat Sekolah Kebangsaan Kalai bagi tahun 2025. Jom kita saksikan.
Kawal Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah ini yang berusaha agar bersungguh-sungguh daripada perkemahan ini lah kita asah keupayaan kita untuk tahan diri kita, tahan disiplin kita bagus. Dalam majlis penutupan perkhemahan perdana unit beruniform SK Kalah, Apakah perasaan anda setelah dinobatkan sebagai peserta terbaik perkhemahan perdana unit beruniform? Saya rasa bangga dan terharu kerana guru-guru memilih saya sebagai peserta terbaik. Apakah perasaan anda setelah dinobatkan sebagai peserta terbaik bagi perkhemahan perdana unit beruniform? Perasaan saya sangat gembira dan terima kasih kepada guru-guru dan rakan-rakan yang bekerjasama. Apakah perasaan anda setelah menghadiri program perkhemahan perdana pada tahun ini? Saya berasa sangat gembira kerana dapat melakukan aktiviti bersama rakan-rakan dan saya dapat ilmu yang amat menarik dan membuat saya ingin berkhemah lagi. Saya rasa gembira kerana dapat berkhemah sama kawan-kawan dan juga saya sangat teruja kerana dapat kawan baru. Perasaan saya rasa teruja dan gembira kerana dapat belajar benda baru dan dapat bersama kawan-kawan. Terima kasih rakan setugas Nur Al-Fatihah Iwani di lokasi. Secara keseluruhannya, program perkhemahan perdana unit beruniform SK Kalai telah berjaya mencapai objektifnya dan memberikan pengalaman bermakna kepada semua peserta. Diharapkan program seperti ini dapat diteruskan pada tahun-tahun yang akan datang bagi melahirkan murid yang berdisiplin, cekal dan berdaya saing. Sampai di sini sahaja daripada saya untuk kali ini sehingga kita berjumpa lagi. Saya Siti Nur Adina Safia binti Muhammad Nisham, Kalesko TV, maklumat tepat dan terkini serta berinformasi.